Sebab kalau tak, nak beli tanah je penuh kan, bankrupt. So hari ni kita back dengan series starting kita punya garden. Hari tu dah cakap pasal cahaya apa benda semua kan. Hari ni kita nak start fill kita punya raised bed ni. Tapi kalau nak isi tanah je berguni-guni tu. So kita first yang bawah dia ni kita guna agriculture punya method, iaitu kita kan adalah kalau ada batang-batang kayu ke, kerupuk kering ke, cardboard ke kan, whatever it is, masuk bawah dulu so that nanti dia akan slowly decompose. Dan atas nanti baru kita letak tanah. Okay, so jom. Ni ada batang betik yang hari tu dekat sini kita orang dah tombangkan. Tapi nak ambil batang betik ni kita orang nak guna letak dalam raised bed ni. Sebab kalau tak, nak beli tanah je penuh kan, bankrupt. So ini kita buat kiranya kompos semula jadi. So of course lah, yang kerja keras-keras dan berat-berat ni mestilah kita import badang kita. Beliau sedang menakik batang betiknya ya. So mari kita membuat laporan. So takik pendek-pendek, nanti angkat dengan Ferrari, masuk dalam raised bed. Hebat. Itulah. So buat kecil-kecil, at least nanti saya boleh collect, masukkan dalam Ferrari tu, lepas tu kita boleh bubuh kat raised bed sana. Okay, be back. So kita orang akan repeat tu untuk yang lain. Dan nanti dah isi, kita come back. Bye. Sabar tau.
we are done with batang betik tu. Ni nanti lepas ni kita tunggu dia sekejap. Petang ke pula, sebab ni pun dah panas kan. Petang ke pula kita masuk tahi kambing lah pula. So boleh tutup dan bagi dia peram terurai sikit. Lepas tu kita masuk tanah dengan sekam pula. But I'll show you sekarang ni raised bed kita macam mana, penuh dengan batang betik. Jom. So raised bed 1, raised bed 2, raised bed 3, raised bed 4. Okay. So nanti sini ada lagi satu dengan sini. So kalau view dari sini, dari depan, macam ni lah. Kita ada 1, 2, 3, 4 for now. So nanti yang datang lagi 2 sini. So nanti kita ada tunnel macam tu. So that's for today. Kita tengok nanti petang ke sambung letak tahi kambing, ataupun tengoklah. Tengok daya dan upaya kudrat, orang kata. Apa-apa pun, I'll see you in the next Kebun Vlog. Just an update, hari tu kita orang dah letak kan batang betik apa benda semua tu, and then saya dah letak seguni 2 tahi kambing. Lepas tu kita orang letak tanah yang kita orang bawa daripada rumah lama, and then atas tu dah top dengan sekam. Tak sempat nak ambil video sebab memang nak cepat dengan hujan, kadang-kadang panas, tak sempat. Tapi inilah saya tunjuk mana dia. So dia dah jadi macam ni. Sekarang dia dah jadi macam ni, dah sempat dah tumbuh pokok-pokok volunteer ni. Ini pun dah ada basil. Ni tak tanam ni. Ni semua dia sebab benih-benih yang ada daripada tanah lama kan. So dia tumbuh sendiri. So dia dah dah ready dah lah ni untuk planting. So kita akan start pula kita punya sesi letak anak-anak benih, and then start semai benih. So itu jenis terusnya. Jangan lupa like, subscribe untuk terus continue ikut kita orang punya journey berkebun ni. And I'll see you in the next Kebun Vlog. Bye.